Kalau anak lelaki, daddy I juga actually masa anak lelaki tu kita ingatkan sebab masa 4 bulan doktor cakap anak lelaki korang tahu tak, masa dia 4 bulan, baru 4 bulan kita check kat klinik, scan dah nampak lato-lato. Doktor tu cakap lato-lato, dah nampak. Cakap lelaki lagi cakap kan. Saya okey je dan saya dia lagi excited for lelaki. Pegang perut, Nail Mikail. Apa nama dia? Nail Mikail. Nail Mikail. Itu nama tu mami yang bagilah, Nail Mikail. Caesar. Siapa yang tanya Caesar ke normal Caesar? Sekali mami dapat tahu, so bila kita dah check darah, Dr. Imelda dia memang kena check darah baru dia akan surekan baby you lelaki atau perempuan. Betul. So masa kita dapat result tu kan, nak bagi tahu daddy ke tak, sebab apa? Mami balik-balik rumah je dia, Nail Mikail, dia panggil-panggilan. Aduh, aku nak biar apa. Itu yang bikin kantoi ni. Daddy ni bila mami keluar rumah, dia kadang-kadang dia lupa tau. Dia lupa yang kita orang ni tak bagi tahu anak-anak lagi, girl or boy. Sebab kita memang nak buat surprise lah. Kalau boleh, yang masa TTMM lah, Taita punya konsert akhir tu kan, baru mami bagi tahu anak-anak. Lepas tu baru bagi tahu anak-anak yang mami pregnant. Lepas tu lepas dah bagi tahu pregnant tu, daddy pula dia dah dapat tahu anak perempuan. Kalau mami keluar rumah, mami anak ke daddy ke, kalau mami keluar rumah seorang, kalau dalam rumah tu ada anak-anak, ada daddy, diorang jenis yang dengar je bunyi pintu pagar, pintu ni semua dah berebut kat depan pintu tau. Datang daddy, kita baru nak buka, Akira Bora. Dia suka kantoi kan, Nail Mikail dah tahu budak-budak tu, Akira Bora. Lepas ni yang kat atas, yang Talita, lepas tu tepi ni ada cermin. Mami macam cubit daddy kan, lepas tu lupa kat kanan ni ada cermin. Talita kata, Talita nampak ni rupanya si US yang main piano kat atas pun dia dah dengar Akira Bora. So tahulah nama dia Akira. Yang betul-betul tak tahu siap laki ke perempuan adalah Martin. Itu yang dia sampai sujud syukur dah. Okey, kejap.